Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan terlebih dahulu meninjau kepada status cuaca panas yang telah pun dikemas kini setakat pukul 4 petang tadi. Pada ketika ini, status tahap 2 iaitu tahap gelombang haba berkuat kuasa untuk daerah Kota Star di negeri Kedah, di mana suhu maksimum harian yang direkodkan adalah melebihi 37 hingga ke 40 darjah Celsius sekurang-kurangnya untuk 3 hari berturut-turut. Status tahap 1 iaitu tahap berjaga-jaga masih lagi berkuat kuasa untuk negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan juga negeri Pahang, termasuk pertambahan 2 daerah baru di negeri Perak. Orang ramai yang berada di kawasan yang terkesan dinasihatkan supaya minum air dengan secukupnya serta elakkan melakukan aktiviti luar dalam jangka masa yang lama. Terusnya kita beralih pula kepada keadaan cuaca semasa di rantau negara. Pada ketika ini dapat diperhatikan hujan berserta ribut petir sedang berlaku di hampir semua negeri di semenanjung Malaysia, terutamanya di bahagian pedalaman negeri Perak, negeri Kelantan, Pahang, negeri Selangor dan juga di negeri Johor. Hujan ini dijangkakan boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Seterusnya kita lihat pula keadaan cuaca semasa untuk Sabah dan Sarawak. Pada ketika ini, hujan berserta ribut petir sedang berlaku di hampir semua bahagian di negeri Sabah, melibatkan bahagian Kudat, pedalaman, pantai barat dan juga di bahagian Tawau. Bagi negeri Sarawak pula, hujan berserta ribut petir sedang berlaku di hampir kebanyakan bahagian, melibatkan bahagian utara, tengah, pedalaman serta selatan negeri Sarawak. Hujan di kedua-dua negeri dijangkakan akan berterusan sehingga ke malam nanti. Itu sahaja info yang dapat saya kongsikan untuk petang ini. Sebelum berpisah, kita lihat dahulu ramalan cuaca untuk bandar-bandar utama dan bacaan indeks pencemar udara di seluruh negara. Sekian, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.